back to my channel. So hari ni kita nak pergi ke Sapa, Vietnam. Perjalanan dari KLIA ambil masa dalam 3 jam setengah macam tu lah sampai ke Hanoi, and kita orang finally dah pun sampai. Waktu kita orang sampai ni dekat Hanoi macam hujan sikit lah. So ni kita orang nak cari kita orang punya transport. Untuk transport kita orang ni aku cari dekat Facebook je weh. Untuk 3 hari perjalanan dia charge dalam RM1,180 lah, and dia sangatlah selesa. Massage chair, wifi pun ada disediakan untuk kita orang punya transport ni. Untuk perjalanan 6 jam dari Hanoi ke Sapa ni aku rasa sangatlah selesa weh ni. Kalau korang berminat, korang boleh komen kat bawah, nanti aku boleh share dia punya kontak untuk driver ni lah. Ni dia kosong eh? Disebabkan perjalanan agak jauh juga, so driver akan bawa korang berhenti dekat 2 perhentian. So korang bolehlah pergi tandas ke atau beli-beli makanan ke. After 20 minit kita recharge dekat sini, so kita teruskan perjalanan kita balik. After 6 jam perjalanan, finally kita orang dah sampai di Sapa, Vietnam. Naik je lah atas kursi tu. Masing-masing perut pun dah lapar, so kita makan dekat Sapa Foodie Restaurant. Restoran ni betul-betul dekat depan dengan hotel kita orang, and yang penting halal. Dari segi rasa kalau korang tanya aku, biasa-biasa je lah, bolehlah buat rasa-rasa. After kita orang makan tadi, kita orang terus jalan kaki pergi ke hotel kita orang. Hotel ni banyak positif review daripada customer and Muslim friendly, and yang paling best dia ada siap sediakan breakfast secara percuma. I show you how to open the door, okay? Like this, the key is special. Two side. Korang tengok sendirilah, dalaman hotel ni sangatlah selesa and besar. Siap ada 2 katil and sangatlah cantik view dekat tingkap tu. Kalau korang tengok, siap berkabus-kabus lagi. And then yang paling best, dia ada balcony, so korang boleh lepak-lepak sambil tengok view yang cantik ni. Memang mantul. After check in hotel, aku decide untuk beri spot sikit lah, nak tengok apa yang ada dekat kawasan ni. Cuaca dekat Sapa ni sangat sejuk and nyaman bagi aku. Aku sangat suka vibe dekat sini, memang best. Ni kita orang keluar nak pergi ke Coastal Sapa, so let's go. Kita dah sampai dekat Alpine Coastal Sapa. Alhamdulillah cuaca hari ni baik and tak ada isu lah kalau kita orang nak naik ride tu. Untuk sekali ride dalam 15 minit macam tu lah, dia punya bayaran dalam 200,000 Vietnam dong. Tapi kalau korang nak combo 2 kali ride, dia macam ada diskaun lah 100,000 dong. Actually naik benda ni best gila weh, sebab ada certain point tu dia macam tiba-tiba laju. So korang kena pegang phone kuat-kuat lah, takut terpelanting. Tapi aku enjoy sangat dia punya ride kat sini. After that kita orang pergi pula dekat Moana Cafe. Kalau korang nak tahu, cafe ni sangatlah viral dekat sini. Untuk bayaran masuk, korang kena bayar 80,000 Vietnam dong. Tapi korang akan dapat 1 voucher lah untuk korang claim 1 minuman percuma dalam ni. Aku rasa sangatlah worth it sebab korang boleh dapat 1 minuman free, and view dekat dalam ni sangatlah cantik untuk korang OOTD. After penat jalan-jalan, kita orang singgah dekat Haja Hawa Sapa untuk kita orang dinner. Yang penting sini halal, and banyak review daripada customer Malaysia cakap sini sedap-sedap.
Malam masih muda, so kita orang semua keluar dekat kota ni. Kita orang jalan-jalan lah nak tengok apa yang best ada dekat kawasan dia punya pekan tu kan. Cuaca dekat Sabah ni memang sejuk and berkabut. So kalau korang tak tahan sejuk, better korang kena bawa lah sweater ke ataupun pakaian tebal lah dekat sini. Pagi tu kita breakfast dekat hotel je. Adalah macam nasi goreng, macam mimi, ada macam nugget, fries. Okey lah, sedap jugalah ada punya makanan dekat sini. Pagi-pagi lagi kita orang dah gerak ke Sun Plaza untuk kita orang naik ke puncak Fansipan. Dekat Sabah ni, mall yang paling besar ni Sun Plaza ni lah. Kalau korang tengok dalam dia, dia macam tak adalah fancy sangat macam Mid Valley, tak adalah. Dia macam ada basic-basic je, macam kafe-kafe, kedai-kedai kecil macam tu lah. Untuk package naik ke puncak Fansipan ni, korang boleh beli tiket dekat Klook je dalam RM210 untuk seorang, and dia adalah return trip. Package ni macam mahal sikit sebab dia include semua transport yang ada, macam cable car, tram untuk trip pergi dan balik. Sambil-sambil nak on the way ke Fansipan Peak tu, korang boleh layan view dekat dalam train ni. Memang cantik gila weh, korang tengok tu memang mengkagumkan. And then after korang turun daripada train tu, korang akan stop dekat kawasan ni. And then korang kena jalan kaki sikit lah naik bukit macam tu. Tapi kalau korang nak OTD, okey je kalau nak lalu sini. Tapi kalau korang tak nak penat-penat kan, malas nak jalan kaki, korang boleh je lalu tangga macam shortcut dekat dalam bangunan dia. Cantik juga benda. And then last sekali untuk korang naik dekat Fansipan Peak tu, korang kena ambil cable car ni. Macam dekat Genting Highland tu. Time dekat dalam cable car tu, korang boleh tengok lah view dekat kiri kanan, memang cantik. Tapi masa kita orang pergi tu quite macam kabur-kabur sikit lah, jadi pemandangan tu tak berapa jelas sangat. Korang tengok tu queue dekat sini memang panjang gila. So kalau korang tak nak beratur panjang-panjang sangat, korang boleh ambil slot yang paling awal, macam pukul 9 aku rasa ada. Kalau tak memang pisang lah. Apa yang wow tiket tu. Wow tiket tu mahal. Cuaca dekat atas ni memang sejuk gila and lembab. So kalau korang naik, better korang pakai tebal-tebal. Untuk lunch, kita orang makan dekat Sapa Banana Leaf. Dekat sini pun banyak jugalah orang Malaysia bagi review yang bagus-bagus. Petang tu kita orang semua pergi dekat Cat Village. Rugi besar kalau ada datang Sapa tapi korang tak datang dekat sini. Untuk tiket masuk dia pula, korang kena bayar dalam 150,000 Vietnam dong. Oh, murah. Cat Village ni quite besar and banyak gila tempat OOTD. Jadi aku rasa kalau korang masuk sini tak akan menyesal punya lah. Wow. Kat dalam ni memang healing teruk sebab korang boleh tengok diorang punya culture yang sangat unik. And dalam ni juga ada macam air terjun lah. Sebab ni sangatlah cantik. Korang kalau datang Sabah, wajib datang kat sini, okey? It's a wrap for our second day and now kita orang nak balik ke hotel untuk kita orang rehat sepuas-puasnya. Penat. So tired. Tapi puas hati. Cantik kan? Today is our last day dekat Sabah, so sedih jugalah sebenarnya. Tapi sebelum check out, kita orang breakfast dulu puas-puas dekat hotel ni. Oh, nak keluar.
Lepas tu nak pergi market dulu before we go balik Hanoi. Okay. This is recommended hotel. Dekat Hanoi selain apa tempat makan. Apa yang aku boleh cakap, hotel ni memang best gila. Kalau one day aku datang siapa lagi, maybe aku akan stay dekat hotel yang sama. Sebelum balik Malaysia, mestilah korang nak belikan souvenir kan untuk kawan-kawan korang, untuk mak ayah korang. So kalau korang nak beli barang-barang tu, souvenir korang boleh cari dekat Sabah Market ni. Memang sini besar and macam-macam ada. Now kita orang on the way balik ke Hanoi. Bye-bye Sabah. Thanks for the amazing memories. Kita buka revealing. Buka parcel. Baiklah ni. Tadi kita orang baru lepas daripada berhenti dekat RMR macam tu lah. Banyak jugalah makanan yang kita orang beli. Kita orang nak try satu-satu sedap ke tak snack dekat sini. Ada bagi tahu tekstur dia semua. Okay. Kalau ikutkan ni dia punya ingredient only flour, apa nama ni? Kacang, nuts, sesame dengan sugar je. Caramel. Sugar. Yang di caramel kan. Lah, Dia ni 2 layer. 2 layer je. Ingatkan dia macam satu layer. Pecah satu dulu lah. Okay. Bapak oi. Bismillah. Bismillah. Kau tak sedap. Pakai gigi palsu tak? Keras. Keras dah melekat jadinya. Gagal lah, gagal. Failure. Gagal. Sekarang membeli. Rasanya macam mana? Rasanya kalau kat Malaysia kan ada gula tarik tu kan. Gula tarik sugar tu kan. Macam tu dah dia punya Texture. rasa dia pun lebih kurang sama juga. Kacang apa? Tak dapat rasa lah. tak boleh tahu dah rasa kacang apa sebabnya. Sedap ke tak sedap? Tak tahu. No comment. Sebabnya nak kata tak sedap tidak juga. Boleh lah Nak kata sedap Buat rasa-rasa. boleh buat rasa-rasa lah sebabnya sekarang ni dah melekat ke mana pun nak habiskannya. Itulah, itu saja guys. Tu je. Okay. Nampak balik ke? Macam mana ni? Coconut. Sedap boleh tu. Oh, yang ni sedap. Yang ni terbaik. Apa Baik, ni? Ini apa? Coconut. Itu sedap guys. Okay. Sedap. After 6 jam perjalanan, finally kita orang sampai dekat Hanoi. Tak payah ikut dia. Kita cari dia sendiri je. Kita pergi sini. Dalam ni. Dekat Hanoi ni, attraction point yang kita orang pergi adalah dekat Hanoi Train Street. Tempat ni sangatlah viral sebab korang boleh tengok macam train lalu betul-betul dekat sebelah korang. Alam, telefon kau. Sini apa? Ini. Ya, ada kau. After that, kita orang singgah pula makan dekat The Lion Restaurant. Dekat sini pun banyak review yang bagus and yang penting halal. Macam-macam makanan best lah. Pasport. Dekat sini makanan dia quite fancy, jadi kita tak kisah pun nak bayar lebih sikit. Yang penting dia punya kualiti bagus and ala-ala hotel.
Actually kerjaan aku dia ada tertinggal barang tau dekat hotel Sapa tu. Kili staff dekat sana memang baik and diorang boleh buat penghantaran, tapi kita orang kena ambil dekat hotel ni. Dia tak adalah jauh sangat, dalam sejam dari hotel yang kita orang akan stay malam ni. Tapi kita orang happy je, at least kita orang dapat pusing-pusing tengok apa yang ada dekat bandar Hanoi ni. Malam terakhir ni kita orang stay dekat Family Transit Hotel. Ni hotel bajet je tapi aku rasa dah cukup memadai, and yang paling penting dia dekat dengan airport. Morning semua. Morning. Nak pergi mana ni? Nak pergi London. Next trip pula Macam mana boleh tidur dengan tenang ke? Boleh, no problem. Maka berakhirlah trip kami ke Sabah, Vietnam. Apa yang aku boleh cakap, aku memang enjoy gila trip kali ni sebab semua tempat cantik. Cuaca pula sejuk, so memang puas hati sangat lah. Lambai. Bye, balik. Semoga satu hari nanti aku dapat datang ke sini lagi. Amin. Akhir kata, thanks for watching and Assalamualaikum. Semoga berjumpa lagi di trip yang akan datang. Bye-bye.